Assalamualaikum gang, welcome back to my channel Luis. Okay, hari ni aku nak sembang pasal kenapa aku pilih motor GSX 750S ni. Sambil-sambil aku nak balik kampung ni. Aku selit jugalah selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang menyambut dan tengok video ni. Okay gang, sekarang ni aku dekat area MRR2, baru nak masuk ke Tol Gombak. Sikit lagi sampailah tol ni. Nampak jalan clear. Aku rasa jalan aku balik kampung ni clear kot. Boleh pula-pula sikit je lagi kot. Aku dah lama sebenarnya tak buat motor vlog ni. So agak kaku sikit, dah lama lah. Dulu aku rajin siut. Abang ni nak pergi mana ni? Layan genting ke bang? Okay, sampai dah tempat yang paling menebarkan ni. Adakah ada roadblock ke tidak? Aku rasa macam tak ada roadblock. Ramai-ramai masuk. Semua debar ni. Tengok ada ke tak? Intai sikit. Ada ke tak? Rasa tak ada kot. Tak ada ni. Confirm clear. Yeah, clear. So aku ride hari ni seorang-seorang sebab nak balik kampung. So aku takkan bawa agresif sangat lah kalau kat corner-corner ni, kalau aku seorang-seorang. Sebab ya bahaya kot seorang-seorang kan, tak ada member ke apa ke. Aku nak balik Kuantan, aku punya kampung. Okay, clear. So gang, kembali kepada topik Aku tak adalah ramai tanya, tapi mesti orang persoal kan, kenapa aku ambil GSX 750 ni, Suzuki ni kan. Tak ramai tahu sebenarnya motor ni. Dengan bajet yang aku ada ni, sebenarnya aku boleh dapat Z9 V1, CBR 650R, tapi CBR tu mahal sikit lah. MT-07, NK 675, Triumph Street Triple 675, Z8 ABS. Tapi Z8 ABS tu menarik kan. Z8 lagi lawa kan, dia punya muka depan dengan Z750. Z750 ada member aku seorang pakai. So kalau ikut atas kertas lah, motor-motor ni ada yang lagi laju, ada yang lagi ringan. Lepas tu yang famous, selalu yang paling ramai yang pakai atas jalan kan. Tapi lepas aku compare satu-satu ni, macam yang tick the box untuk aku ialah GSX ni lah. Sebab kena dengan harga lah. So kenapa aku boleh explain lah sikit. Pertama sekali mestilah harga. So contoh lah, kalau kita tengok market GSX S750 ni, harga kalau baru ada, kalau kedai ada stok lagi lah, lebih kurang 38 rasa, 38 ke 42,000 baru lah, yang mana stok masih ada. So buat motor ni CBU unit tau, direct dari Jepun. So mana yang stok ada lah. So kalau ikutkan horsepower dia, tak adalah tinggi, tak adalah rendah, dia tengah-tengah lah. Contoh lah, kalau dari segi harga performance ni, sebenarnya Z9 lagi menang. Tapi dia ke arah satu lagi pula mahal, Roadtec. Tu nanti kita cerita. Lepas tu kalau CBR 650R ni, dia mahal sikit je daripada yang ni. Tapi tak tahulah, ada orang cakap ada problem, ada mungkin ada setengah orang pakai tu tak pandai jaga ke apa, tak tahulah. Aku dengar ada problem. So aku try lah usah lagi motor-motor lain kan. Lepas tu ada MT-07 ni, dia 2 silinder, sedap kat bunyi dia. Tapi aku pernah try duduk dan pernah tengok, bagi aku MT-07 ni terlampau kecil untuk badan aku yang tinggi dan besar ni. So aku daripada MT-07 tu aku dah tolak ke tepi lah. Jadi bila aku fikir-fikir balik, GSX ni antara okey lah. Kalau Z8 tu dia terlampau lama tahun dia dengan Z8 ABS. Harga dia memang lagi murah, tapi tahun sekarang ni dah 2026
Aku beli motor ni 2025 kan. Tahun motor ni 2021 ke 22 dia register. So baik aku cari yang tahun yang tak terlampau lama, harga yang boleh kena dengar lah. Motor ni ada 110 horsepower. Lepas tu ada 4 cylinder bunyi ni kan. Lepas tu ada traction control, ada ABS. Tu paling penting, ada ABS. Engine dia memang sedap lah. Lasak pun lasak. Aku tanya beberapa mekanik motor dan diorang tak nafikan lah, memang lasak agak lah. So itu menjadikan point nombor 2 aku ialah engine dia. Sebab engine dia orang panggil bulletproof lah. So ramai owner Suzuki akan cakap benda yang sama selalu bila aku tanya. Kalau Suzuki ni, dia tak sepopular macam Kawasaki ataupun Honda kan. Tapi bila bab reliability ni, tak ramai nak komplain. Jetset ni pula, yang S750 yang pakai naked ni, memang dia datang daripada platform Jetset R750. Aku tunjuk gambar motor ni. Engine dia dah lahir daripada motor tu lah. Memang sedap lah. Dia dah tune apa semua ikut naked punya style. So aku pula, motor aku target, aku tak nak beli yang jenis fairing. Sebab kadang-kadang aku nak masuk dalam town, so aku terpaksa ambil naked juga. So point ketiga ialah bunyi 4 silinder lah. Lepas tu aku ambil. Kau dengar bunyi dia roman 4 silinder. Sekejap lagi aku tarik kan, time aku high speed. Sekejap lagi aku payung. Tak apa, aku tunjuk sikit. Sekejap lagi. So yang keempat pula aku rasa, sebab tak ramai yang pakai tau motor ni. Ada beberapa member kenalan aku pun tanya, motor apa tu? Nampak cutting macam Z8 tapi tulis Suzuki. Tak ramai yang tahu tau. Tu salah satu sebab aku minat juga. Dia macam, dikira rare. Kalau macam banyak-banyak motor ride apa semua kan, dia kira rare lah. Tapi tak adalah aku nak suruh orang tengok motor aku macam tu, tak ada. Tapi aku suka yang macam lain dari lain sikit lah. Lepas tu dia punya power, berat dengan tangki, bagi aku dia overall okey lah. Dia dalam tengah-tengah lah. Power ada, berat pun dia kurang berat sikit je daripada Z8. Z8 berat lagi, dia ringan sikit je daripada Z8. Tapi dia tak ringan sangat. Tangki dia pun tak silap aku 17 liter kot. Aku balik Kuantan yang untuk trip ni kan, aku habis lebih kurang RM80 ataupun bawah RM80 je daripada Sepang ke Kuantan. So bagi aku jimat lah aku ride ni RM80. Lepas tu kalau kau tengok aku cruising, lebih kurang 17 ke 19 cruising speed aku. Top speed aku, kalau kau tengok dekat sekejap lagi, lebih kurang 2 lebih-lebih sikit lah. Macam tu. So ialah point seterusnya ialah road tag lah. Dia sebab kalau kau ambil Z9 hari tu, dia dah kira road tag yang mahal sikit, 300.5. Yang ni dikira road tag dia 2.5. Dia lebih kurang, siapa yang pakai 750 kira sedap lah. Dia atas pada 600cc tapi bawah pada 900cc. Dia tengah-tengah, di kategori yang tengah-tengah. Kalau kau nak cari motor yang 750, tak banyak kat dalam market. Tak banyak. Aku try cari motor-motor 750, tak banyak. Macam 800, 600 dengan 900, 1000 yang sepah lah. Tu salah satu sebab lagi, at least kalau siapa-siapa yang pakai Sportbike ataupun 1000cc, aku pakai motor ni, dia kira boleh follow ride lah. Tapi aku ambil kena tinggal lah. Diorang ride semua 250 ke atas kan, speeding. Kita cruising 19, 200 tu pun dah rasa risau lah. Sebab tak pakai damper kan. Kalau pakai damper okey lah sikit kan. Kalau korang pula, kau rasa kan, antara motor-motor kan, apa korang teringin dan kau rasa dengan bajet yang korang ada, kau target nak beli motor apa? Macam aku dah keluar dah motor ni. Salah tu sebab last night tu, point terakhir lah member aku racun lah. Datang rumah aku try duduk apa semua, not bad lah bagi aku. Dengan pertama ialah tahun, harga, ada ABS, traction control. Itu yang main point sebenarnya. Dengan road tag tu tak ada apa sangat lah. Itu yang main point ni. So sampai sini je aku rasa enjoy aku punya
video, aku ride balik ni. Alright, thank you gang. Jangan lupa like, subscribe, share. Aku harap jumpa di next video. Bye.